Morning y'all. Sekarang pukul 12.30. I've been craving for big breakfast. Hari ni kita dekat Kenny Hills. So I'm gonna order this big breakfast and then beef bacon lah. Yeah. So I'm back. The so long tak vlog. So hari ni kita nak tengoklah apa kita nak buat tadi. Let's see. So this is my English breakfast. Dah sampai dah. And I tambah smoked chicken. It looks good though. Yo guys, now kita dekat wall climbing Camp 5 KLX Mall. So now first thing first, nak tukar kasut dulu. Yes, pakai harness, make sure this one in front of you, be good. And then pakai macam pakai seluar. Get it, straight. Boleh. Jangan tengok bawah, tengok atas. Yes, yes. Okay, settle lah. Habis. Today punya session was fun. So fun. Last time I tak boleh naik sampai atas. I separuh, lepas tu turun bawah. Turun bawah jatuh. But this time kita dah strong. Strong boy. Finally kita dapat buyer. This Garmin hari tu I beli Garmin ni Vivo Active 5. So semalam I post dekat Threads and nak jual AirPod Max dengan this Garmin. Dua-dua item dah terjual. And then last ni Garmin. Tinggal ni balik ni I nak wrap because JNT dah tutup. Besok baru nak post. Buyer tu dia just DM and then dia cakap okay, berminat, and then nak QR. Dia cakap post. Okay, terus post. Bye bye Garmin. So I baru pakai dalam 3 minggu, about 3 kali je lah. Reason why ada orang tanya kenapa jual Garmin tak best ke? Best, feature dia lagi menarik than Apple Watch. Tapi I decided to buy an Apple Watch. Yang ni I beli Apple Watch ni Series 11. Main reason sebenarnya sebabkan straps lah. Garmin tu macam too sporty for me. Kalau nak pergi kerja tu macam orang nampak macam okay, runner. Because of the strap tu dia yang getah tu kan. So kalau nak pergi kerja, I lebih prefer pakai jam biasa. And then Apple Watch sekarang pun yang the latest one dah ada sleep score. Okay, yang ni the straps ni I beli dekat Shopee je lah. About RM60 from China. Cantik. So kalau macam nak keluar jalan, nak pergi kerja, I akan pakai straps ni. So dia ada features ni sekarang. So I lebih suka ni dia sync dengan my roster tu standby 2. So I lagi suka lah sebenarnya. Of course kalau you guys macam pro athlete ke apa, Garmin is better. So yeah, kejap lagi nak pergi jogging dekat Putrajaya. Jadi I bawa korang. Bye bye. Malam pertama bersama Amy. Easy pace 7 kilo. Easy pace 7 kilo. Lihat. Life just taught me that relationships is complicated. Get my before my heart, at least I'm honest, baby. Stuck in trauma, I got scars because my mama, baby. So tired, you been looking for your father lately. And all these shawties selling it, get their money up. But once they money up, they just wanna You see it as conundrum, these really numb because the girl he really loved, she left him looking dumb. And I don't wanna feel the pain no more. Beat it out the frame. Pernah dekat Putrajaya. Ya, kau beli kat mana? Oh, diskaun. Oh, baru lah. Baru dah lepas. First kilometer pace 6.36. So far okey lagi. Tak baik ni.
Tak bong. Last running before puasa. Before raya. So ni okey lah. Start balik. Okay, now kilometer kedua. Kita drop sikit 651. 720 sebenarnya. We move. 5 more to go. Yang penting besok tak parai lah. Besok lari lagi lah. Aku pun cuti esok. Kemarin ni semua. No. One more to go. Okay je. Survive lah. Gua survive bro. Dan for tonight 7 km. Okay, 47 lah. 47 minit. 7 km. So that's all for today. Video ni pendek je. Mungkin dalam 15 minit je. Bila video ni nak keluar? We never know lah. Kalau korang nak lagi video macam ni, korang komen, okay? Ciao ciao ciao.